Hai, assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Kami 1505. So hari ni kita nak main game Piggy gang. So tapi kita bukan nak main game Piggy biasa, sebab sebelum ni kita pernah main juga. Tapi sekarang saya dah lupa. Saya tengok kita nak main game tu. Kalau korang tengok kat tepi tu, dia ada go to book 2. Dia ada book kedua gang. So kita itulah macam mana kalau cakap dia. So kita nak go to book 2 kan. Book 1 kita skip dulu, ada chapter-chapter berapa yang kita tak main lagi. Tapi kita join book 2. Diam dah. Abang nak cakap mami kau. Okay. Piggy book 2. Siapa je ada Piggy book 2 ni? Memang tak ada. Mami buku matematik tu kat dalam. Okay, play. Okay, kita play. Oh, ada ramai juga Piggy book 2 ni. Nanti di sini. Okay. Come, one wake up already come we need to get out of here. Gregory. Baca Five Freddy je. What was that sound? What's going on? Apa yang dah jadi? Okay. Okay. Ambil kunci hijau. Wih, apa tu? Okay, hati-hati. Perlukan screwdriver ni, perlukan kunci. Kita tak tahu. Okay, tadi ada storyline dia, tapi tak tahu chapter berapa je. Kita tak tahu chapter berapa je. Korang boleh pernah dengar? Okay, yang ni kunci oren. Bang, bila nak kata Piggy merangkap lagi bang? Cakap Ya. Piggy merangkap. Tak kau ni kau baca tak. Kenapa kau nak sepatutnya kaki abang ni? Aduh, mati weh. No. Waduh, tapi bisingnya. Siapa Piggy? Tak tahu lah. Ni bot. Oh, race. Ni rasanya bot ni. Okey. Kita tengah perhatikan Piggy ni. Apa benda Piggy ni buat? Ni bot ke apa? Ataupun nama tikus ni. Ni bukan Piggy, ni Pikus. Pikus pula. Tikus. Okay, Bacon memegang kunci warna merah sebenarnya. Bacon cuba mengelirkan tikus ini. Tak tahulah nak cakap macam mana. Tapi nama game ni Piggy. Yang saya pelik ni, kenapa ada karakter tikus dalam game ni? Itu apa? Apa benda tu? Student ke? Kat mana? Sekolah ke? Macam macam sekolah. Tengok ni, macam kantin kan tempat tu. Bagi korang apa? Bagi saya macam kantin tempat tu kan. Oh, dia okey, nampaknya Bacon tertukar dengan kunci sains. Dia tengah mencari di manakah pintu yang memerlukan kunci berwarna kunci sains tu lah. Okey, kita tengah tunggu geng. Korang boleh dengar? Piggy tu dah nak bunuh Bacon tu. Cuba kau nak dengar Piggy merangkap. Korang boleh tengok geng video yang lama tu. Itu pun best juga, saya tengok lawak juga geng. Piggy merangkak geng. Tak tahu. Sebenarnya untuk penonton korang, saya tak tahu tau ada skin lain. Saya kan ada. Kalau ada pun, kalau skin tikus ni tak adalah seram sangat. Masalahnya ada skin yang betul-betul scary. Jadi macam terkejut lah. Ni apa hal? Macam student lah orang tu. Dan korang jangan lupa juga kan, subscribe channel XX Super Esam XX 28 XX Super Esam 2810 XX. Macam-macam lah. Macam-macam. Banyak XX kan. So tinggal Bacon. Okay, Bacon dengan Rabbit ni lah. Ada berapa orang main? Ramai. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay.
4 orang yang main game ni. Okey, yang ni bot lah. Aku dah tengok video animan yang Mami share kat mana. Okey, hati-hati. Dia lagi 6 minit. Tak tahulah, dia mula dalam 10 minit kot. 10 minit lebih. Okey, adakah Bacon berjaya? Ui. Oh, rasanya boleh lari laju Jika dia pakai laptop ataupun komputer ni, boleh lari laju. Kali lari lambat sebenarnya. Dia berjalan dengan sangat perlahan. Mungkin dia lag Kunci kot. oren. Kunci oren. Okey, Khalil. Okey, dia jalan lambat sikit geng. Maklumlah geng, handphone kalau buat channel susah sikit geng. Ya. Tapi sebenarnya geng, untuk penonton korang, Khalil punya storage tu dengan handphone kita ni, handphone Kamil ni, handphone Khalil tu lagi banyak storage geng. Tapi Ada dia jadi lag bacon lah. guard. Piggy. Handphone Khalil ni sebenarnya lagi lama tau. Handphone Khalil. Channel, ataupun senang kata handphone Super Esam lah. Dia memang lama tau handphone ni. Berbanding dengan handphone saya ni baru sikit. Okay, Khalil jalan Khalil tak ada pergi pun, tak pergi, jalan je, jalan straight mah. Okay, kita cari Bacon dulu lah. Bacon tu macam pro je. Okay, nama dia Corebet. Ni lagi 2 pigi ni buat apa? Tapi pigi warna hijau tu dia tak cakap apa-apa tau. Dia tak cakap apa-apa. Okay, Bacon. Okay. Oh, dia ambil. Oh, yang tu. Ini apa, spana bukan spana. Ni screwdriver. Screwdriver tadi ada kat macam lift. Tempat macam lift lah. Dia main chapter 1 lah. Chapter 2. Sorry gang. Sorry. Salah. Okay, chapter 2 lah. Tapi chapter 1 tak main. Lah. Aduh, apa benda lah. Sekejap lagi kita nak pilih chapter 1 lah. Sekejap lagi baru kita pilih chapter 1. Sebab ingatkan tadi chapter 1. Aduh, salah. Tak berfikir betul lah. Tadi ke chapter 2. Kami pilih tadi chapter 2 tau. Titik-titik tadi. Siapa yang nama titik-titik ni? Remember, we're going for batteries and getting out of here. Ni apa? Fine, but if I find any carrot. Okay, chapter 1 tadi kita tak main, tapi kejap lagi kita akan main Aduh, tu kesilapan saya lah. Okay, the carrot here. You'll have expert by now, right? Okay, jadi Kamil dengan Khalil je lah gang yang jadi survival dalam chapter. Okay, ni ada ni. Kunci sains. Mantap. Tahu. Yang aku nak kunci. Ada kunci hijau. Mana? Mantap. Weh. Oh, bukan ingatkan. Aman. Weh. Siapa tu? Siapa? Pigi merangkak. Itu bukan pigi. Okay. Kita ambil kunci oren dulu. Kunci oren kat mana? Kunci oren. Aduh, kunci oren kat sana Takut lah geng. Carrot tahu tau ada kat sana. Okay. Alamak. Pigi tu seram tu. Itu bukan pigi. Takut. Lari. Oh. Mantap. Cepat. Aduh. Okay. Nak kasih carrot ni dekat ni. Mantap. Bukan Dia kata kena fight. Weh. Ada benda merangkak. Weh, gila. Weh. Wow, mati. No. Aduh. Ini titik-titik gila lagi. Seramnya karakter dia tu. Creepy man.
dia bunuh dua orang sekaligus. Kalau main lagi Oh tak Tak. Okay, kita akan pilih chapter 1 je. Chapter 2 tak berjaya lepas. Tapi kejap lagi lepas dah habis chapter 1 tu kita akan pilih chapter 3 je. Lepas tu kita akan pilih chapter 4. Orang guna lah, man. Player. Oh aku Dia, man. Okay player kita pilih chapter 1. Chapter 1 tadi chapter 1 tak pilih lagi. Okay chapter 1 lah. Chapter 1 chapter 1 Alice okay. Kita pilih buat lah. Play. Kita pilih player. Kita 2 orang ni. Siapa akan jadi? Adakah Kamil atau Salim? Tak tahu. Ni saat-saat terakhir. Siapa? Ya! Let's go! Okay, mantap. Tak boleh. Alright, objective. Better be right. Okay, ni kita dah baca tadi lah. Tapi ada masalah kantor sikit. Tapi saya tak tahu. Kami tak tahu kan macam mana tiba-tiba ada lah. Macam biasalah kita pakai skin tinggi. Kalau pakai skin lain gunakan duit ataupun coin dalam game ni lah. Nah, begini. Sabar Khalil, kau seorang je main. Ada orang lain. Ada orang lain lah. Okay. Never mind. Yang paling penting kita kena bunuh Khalil je. Itu je sasaran kita. Itu je orang pertama yang kita akan bunuh. Dalam game ni lah. Kalau kasih Khalil lambat-lambat ni kadang-kadang Khalil buat kerja je kan. Mantap. Bunuh dia. Ya, what's up geng. Okay, mana lagi berapa orang? Ada lagi 3 orang. Okay. Ini jahat lah. Ni polis tu kan? Polis. Saya jaga di pergi tau. Jap. Mana pergi diorang ni? Diorang pergi mana? Diorang pergi mana kan? Serius lah. Diorang pergi mana? Itulah diorang. Hei, diorang memperlekehkan kita Nak lari mana? Abang nak lari mana? Tak boleh buka ni mesti pintu exit ni. Rasa macam ada orang dah terkening. Macam ada orang dah terkening. Okey tak Tapi yang bagusnya game ni tak ada eliminated lah. Dia punya nak kata apa tu, perangkap dia. Manalah. Okey. Seorang kat sana. Bunuh. Tak kena lah pula. Tersangkut ke sampah lah pula. Dia memperlekehkan kita. Sabar. Dia tahu. Okey. Woi, buka. Kau buka sekarang pintu ni. Nak lari mana? Woi, tak suka betul lah tutup pintu ni. Kenapa tak ada pintu? Kenapa lah tak ada pintu dalam game ni? Tenang sikit. Buka sekarang pintu ni. Buka. Baik situ tak ada pintu. Okey. Kita bunuh yang ni. Ni dekat. Okey, mantap.
lagi sikit. Ni pun sama. Lagi sikit. Keluar je. Serius lah. Tu macam keluar je. Takkan boleh buat clone lagi ni. Macam clone je. Tapi tak ada nama. Okay. Mantap. Tak guna. Okay. Dia takkan boleh lari. Kita akan letak semua tempat ada perangkap kan. Bunuh dia. Dia nak lari mana? Nak lari mana? Dia dah tak boleh lari. Alamak, cepatlah putih, cepatlah. Mantap. Tapi dia ada limit lah. Maksudnya ada limit untuk letak. Maksudnya dia ada berapa saat lah untuk letak. Tu okey, ada orang terkena ke? Tak ada macam ni. Saya dengar tadi macam tu.